Saya rasa ramai pembeli rumah tak betul-betul faham komitmen jadi pembeli rumah. Ramai fikir benda ni simple saja. Janji boleh bayar installment 30 atau 35 tahun settle. Tapi kita kadang lupa jadi pemilik rumah bukan sekadar bayar installment dekat bank. It is actually bigger than that. Kita lupa komitmen kecil lain macam cukai pintu, cukai tanah, bil indah water, maintenance rumah dan yuran-yuran kecil yang bila dicampur, dah boleh jadi satu lagi komitmen kecil sebenarnya. Dan ada satu komitmen besar yang ramai terlepas pandang, iaitu macam mana kita nak maintain rumah yang kita beli. Rumah bocor, bilik air leaking, dinding retak, seling gembang, pintu rosak, semua tu perlu perhatian kita. Dan bila rosak serentak, boleh frust gila. Saya Melissa, saya bantu orang buat refinance dan loan rumah. Sejujurnya Melissa dulu pun pernah berangan nak rumah besar. Rumah double story, ruang tamu luas, dapur panjang, siap boleh buat open house setiap minggu. Tapi lepas duduk baru tahu, big house, big maintenance. Dan big headache juga kadang-kadang. Bayangkan rumah 2 tingkat, nak mop, nak sapu, nak vacuum. Syukurlah sekarang ada robot vacuum. Tapi robot tu tak pandai cuci tandas, tak pandai lak kabinet dapur, tak pandai lak kipas, servis aircon, tak pandai cabut rumput, cuci longkang. Kadang rasa macam rumah tu bos kita. Kita ni macam pekerja untuk dia. Bayangkan ya, Isnin sampai Jumaat anda kena kerja cari duit. Lepas tu Sabtu Ahad kononnya nak rehat. Tapi tengok-tengok kena lipat baju, masak, bersih rumah, dah banyak lagi. Rehat tu tinggal nama je lah kan. Kadang-kadang tak sempat pun ada aktiviti anak-anak lagi, keluarga lagi. Jadi sebelum beli rumah jangan fikir setakat aku mampu bayar. Tanya juga diri sendiri, aku mampu tak jaga rumah tu nanti.